Korang best tak lari dekat Kenya? Siapa nak tahu fakta tentang kalau korang nak berlari kat Kenya ni? Korang tengok tak, ramai tau runners Malaysia yang pergi ke Kenya untuk training. Kenya ni kalau korang tahu, dia tempatnya adalah altitude yang tinggi. Kebanyakan latihan-latihan yang dilakukan kat sana, geng-geng Kenya yang banyak berlari kan, diorang berlari dekat area kawasan yang terkenal seperti Iten. Tapi dia punya ground altitude dia, ketinggian ni adalah purata dalam 2400 meter tau, daripada paras laut. Nak tahu ketinggian dia macam mana? Korang bayangkan ketinggian Gunung Nuang kat hulu langit tu kan, dalam 1400 meter, itu masih rendah sikit. Cameron Highland, Cameron Highland pun ada ketinggian macam tu. That's why kebanyakan pelari-pelari kat Malaysia ni, kalau korang perasan diorang nak meningkatkan prestasi dalam berlari ni, diorang akan berlatih dekat sana. Cukuplah dalam 2 minggu pun okey, dapat korang rasa dia punya lain macam tau. Korang berlari di tempat altitude yang tinggi. Kalau kelebihan korang perasan berlari di Kenya ni, apa yang aku baca, berlari di Kenya ni korang dapat satu environment geng-geng Kenya lari kat sana tau. Sebab environment orang, kebanyakan orang memang berjalan dan juga berlari ke mana-mana saja. And then dia punya vibe berlari tu memang lain macam. Kawasan ni memang kebanyakan korang tengok kat video-video orang share kan, kawasan tanah. Kelebihan kalau korang berlari di kawasan tempat tinggi ni, ia sangat bantu kita punya penghantaran oksigen ke seluruh badan tau. Bila oksigen korang makin lancar, itu menyebabkan korang makin cantik berlari. Korang punya pump heart rate pun makin cantik. Walaupun kalau korang pernah berlari di kawasan tempat tinggi, memang satu tahap tu korang rasa macam struggle gila-gila kan. Tapi bila korang berlari di kawasan tanah rendah, daripada habis training dekat kawasan tinggi kan, memang korang akan rasa memang dia punya ringan lain macam badan. Siapa tak pernah rasa, korang kena try. Kalau tak ada rezeki tak apa, lari tempat-tempat jauh dalam Malaysia pun okey, di Cameron Highland pun boleh. At least korang ada peluang untuk merasai kawasan tempat tinggi. Cuma apa aku nak katakan, yes, semua runners even dekat satu dunia pun, kalau ada rezeki untuk berlari di Kenya, training dekat sana, memang akan pergi. Sebabnya bukan setakat berlari je tau, korang akan dapat belajar culture kat sana, pemakanan, minuman, diorang punya gaya hidup memang sangat-sangat berbeza berbanding dekat tempat-tempat lain. Sebab tu dalam dunia larian ni, yang mendominasi dalam dunia berlari ni adalah daripada negara Kenya. Sebab kebanyakan pelapis-pelapis dia memang ramai gila tau. Kalau 2 jam 10 minit ke bawah tu untuk marathon, memang mostly ground dekat Iten tu, kebanyakan runner-runner tu memang akan berlari bawah sub 2 jam 10 minit. Kalau 2 jam 03 tu memang geng-geng potential untuk buat world record. Macam Eliud Kipchoge, kalau korang perasan, dia tu salah seorang yang daripada Kenya yang kita kenal, legend marathoner tu, salah seorang dah. And then banyaklah pelapis muda yang meningkat naik. Aku harap one day memang akan ada orang pecahkan world record. Itu saja aku nak kongsikan. Korang pernah tak berlari di tempat tinggi? Just komen di bawah. Jumpa lagi next video. Aku Bro Nyem, bye bye.